Okey, disebabkan kat ni kita orang sanggup datang daripada Seri Kembangan ke KL pukul 9 dah beratur. Nak beli kek tu je. Nama kek tu tiramisu. Kena queue. Seorang boleh beli 2 je. Kena ada dapat kad ni. Kalau dapat kad ni boleh beli 2 saja. Main gila dekat TWT Coffee Jekyll KL. Korang sanggup? Belilah. Okay, sekarang pukul 9.37. Kita tengok keadaan yang nak beli kek tu. Main kan? Mana rumah aku ni? Oh, masih dekat sini lagi. Dia tak gerak lagi, guys. Masih kat sini lagi? Tak gerak lagi? Sanggup, babe. Sanggup. Demi kek tu. Sanggup. Inilah kek yang ditunggu-tunggu tu. Yang beratur daripada pukul 9 sampai pukul 10. 1 jam kita beratur kan. Nak dapat 2 kek ni je. 2 kek ni je. Nama kek ni klasik tiramisu. Tak apa, try makan. Cubalah makan. Tengok. Apa yang kies? Abang rasa kek dia, cuba rasa. Sebab dia punya presentation ini yang buat viral abang rasa. Entahlah, mana-mana tiramisu macam ni. Tak masuk abang ni bekas dia. Mungkin bekas ni yang buat viral ni. Tiramisu rasa subjektif. Betul tak? Rasa dia subjektif. Sebab dia punya keunikan bekas ni. Ini boleh simpan. Tak akan orang buang lah ni. Ni bekas ni tak akan lah orang buang. Okey, sedap. Okey, mantap. Siapa nak tu boleh beratur lagi. Masih kekal beratur lagi sampai dekat luar sana, babe.